Assalamualaikum tuan. Okey, ini saya ada jumpa benda pelik tuan. Piston nombor 4 kedudukan dia nampak rapat dengan blok. Piston nombor 1? Piston nombor 1 lebih dalam. 2 mm. Yang ni tak sampai 1. Yang ini antara permukaan blok dengan piston tak sampai 1 mm. Yang sebelah nombor 1, piston nombor 1 2 mm. Jadi benda pelik. Kita mungkin nak kena check, takut kondrot ada masalah. Kena check kondrot lah. Yang ni nombor 3 dengan nombor 4, nombor 2 dengan 3 tak sampai 1. Tak sampai 1 juga. Okey, tadi yang kita bagi tahu pasal head tu betul tak? Betul. Head report. Dia report. Head report tak? Cuba check. Bas ni head. Ya, gasket. Gasket report, gasket hancur Head. Tadi saya bagi tahu head report. Betul ke tak? Okey, confirm head memang report Jadi head ni kena ganti ataupun kena repair lah. Kadang orang tak faham ni. Ni kantor dah jumpa dah. Okey. Terima tu. Okey, assalamualaikum. Ni. Aku nak update lagi berkenaan dengan tadi yang aku cakap piston nombor 1. Kenapa lebih rendah berbanding piston nombor 4? Sedangkan piston nombor 1 dengan nombor 4 sama di atas. Kalau dia turun pun dia sama turun. Jadi bila kita orang buka memang betul dia punya kondrot bengkok. Yang elok mana tengok? Ni yang elok nampak banding tu bengkok. Jadi kalau tanya aku apa yang berlaku, ini pada pandangan aku van ni pernah langgar banjir ataupun air bertakung dia langgar, tiba-tiba van dia mati kat situ juga. Tapi nasib dia tak baik, dia tak jam. Ini pada pandangan aku lah. Nasib dia baik, enjin tak jam, tapi dah berlaku kondrot bengkok. Jadi jalan dia kondrot kena cari seketul second hand, piston pun dah teruk ni. Okey. Satu lagi berkenaan dengan ni, timing cover yang reput. Nak ganti timing cover ni kena buka oil sum semua. Ni timing cover duduk kat sini. Jadi jaga-jagalah, buburlah coolant. Nampak tu reput Atas. reput. Okey.